Hari tu kat Cyberjaya, kali ni Kuala Lumpur pula. Syok lah orang KL. Mana tak kunyah lagi kafe air tangan juara MasterChef musim pertama dulu yang kat Cyberjaya tu. Korang pakat serbu kat sini. Janji tau. Yang dekat sini, Anna nak kunyah menu yang lain dari kat Cyberjaya hari tu. Ini namanya Singapore Chili Prawn Mantau. Pertama kali dalam hidup Anna ya. Mana tanya, tak habis-habis kunyah butter chili clam mantau. Kadang bosan juga kan? Tapi yang ini serius weh, sedap. Rasa dia creamy, ada masam sikit, manis berlemak. Tapi yang paling kena sebab pedas. Untuk minuman dan pencuci mulut, Anna pilih pink flamingo serta pistachio rose. Mesti kena pink, favourite colour Anna ni. Dan dua-dua ni sedap. Rasa premium dia tu memang patutlah Dr. Ezani ni jadi juara. Yang mak mentua Anna pilih garlic butter prawn and chips. Okey, apa yang Anna nampak, menu ni sesuai nak kunyah es kudapan. Lagi-lagi bagi yang tak suka kopek kulit udang tu. Rasa udang ni pun tak hamba, aroma bawang putih dia berasa, dipping dia pun totally lain. Bukan rasa Thousand Island, bukan rasa cheese nachos kosong. Lepas tu, mak pilih ais pistachio latte dan double bake. Kombinasi yang perfect. Yazid pula pilih pulled beef and eggs, lebih banyak protein katanya. Dan Yazid kata seakan-akan Syah suka. Kunyah sekali dengan roti ni serius memang kenyang. Pair pula dengan pandan ginger gula Melaka dan parmesan scone ni memang lengkap. Tapi kan korang nak pair dengan minuman dan pencuci mulut yang korang suka, terpulanglah masing-masing. Yang penting semua kena dengan selera Anna. Memang marem weh.